Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Wahhab salli ala sayyidina Muhammad fatil abwab wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pengurusi surau di Badan Pengurusi AJK Surau dan semua muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala bagi usia kita lagi, bagi kekuatan kita lagi, bagi masa kita lagi, dapat kita menunaikan fardhu Isya dan kita menunaikan solat tarawih pada tahun ini ialah bulan Ramadan al-Mubarak. Tak lainkan pada bulan Ramadan al-Mubarak yang kita menunaikan sunat tarawih, tak ada di pada bulan lain. Tak ada di bulan lain yang Allah Taala bagi istimewa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mendapatkan menunaikan solat tarawih. Dan sambilan pada akhir ialah kita nak masuk dah di masa ialah malam yang terakhir ataupun 10 yang terakhir. Yang pertama ialah Allah Ta'ala bagi rahmat kita. Yang pasal yang kedua ialah maghfirah. Yang ketiga yang terakhir yakinkum minan nar, yang kita dapat jauh pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguhlah dengan masa yang Allah Ta'ala bagi kita lagi, sedangkan kita banyak dah mengerjakan dunia, cari hawa dunia. Banyak Allah Ta'ala bagi dah kita dengan masa kita habis dunia. Tapi masa yang kita nak dapat satu istimewa ialah malam Lailatul Qadar. Dan kita dapatlah malam Lailatul Qadar supaya kita ibadat 1000 malam. Allahu Akbar. Allah sayang kepada hamba-Nya, hadiah kepada hamba-Nya. Tak ada di masa umat-umat Nabi dulu, tetapi Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya ringkas. Umur 40, 50, 60, 80, seterusnya 100 tu susah dah nak kita cari dapat. Tetapi Allah Ta'ala ganjaran sebesar ganjaran satu malam 1000 bulan. Kalaulah kita baca Al-Quran pada tu, supaya kita baca Al-Quran 1000 bulan. Kalau kita semuanya sunat taubat pada Lailatul Qadar, seperti kita taubat sama dalam 1000 bulan. Kalaulah kita tahajud pada malam tu, sepertilah kita tahajud 1000 bulan. Bahkan kalau kita nak buat 1 bulan pun kita tak kuasa dah tahajud ataupun baca Al-Quran. Tetapi bagi orang yang beriman, bertakwa, selalu buat, tak ada masalah sebab dia kuat hakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang yang biasa, orang yang awam, kita ni lemah, dhaif, banyak segala kemungkaran yang kita buat, selalulah kita lemah nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ni usia dah banyak dah, kemungkaran kita tak ada dah buat. Tetapi kalau ada anak muda ni, banyak maksiat yang dilakukan sekarang ni. Waimu pergi ke pasar, bandar mana tengok benda-benda maksiat, maka mereka-mereka itu susah nak ibadat dengan Ta'ala sebab hati itu mai zulmah dalam hati. Dan kita juga orang-orang yang umur banyak pun sama dia, hawa nafsu tu makin yang ada. Apa kita kuat nafsu, nono khanak benda-benda yang
dia diulah nafsu, maka kita lemah juga nak ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ni berpuasa, maka kita berpuasa dibuka puasa dengan makanan-makanan yang indah, yang mewah, yang sedap, yang kenyang. Tetapi apabila kenyang, masa Allah dan kita nak ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita nak jagalah makanan-makanan kita di awal lagi dah. Seperti kalau kita duduk Mekah, makan di Makkahul Mukarramah, minum air Zam-Zam dengan kurma. Kenapa kita dapat ibadat dengan Allah Subhanahu 20 rakaat kita boleh buat serta dengan witir? Sebab perut kita tak kenyang. Dia sederhana makan. Di rumah ni sekarang ni kita makan penuh dengan makan ni, maka kita makan kenyang dan penatlah kita nak ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak habis rakaat kita ni dah usaha sebab kita kenyang, penat dengan makanan yang sedap, yang kenyang, mengenyangkan kita lemah nak ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikurangkan pada Ramadan ni. Kita banyakkanlah dengan tilawatul Al-Quran, dengan berzikrillah, dengan salawat atas Nabi, dengan istighfar dan segala sunat-sunat, insya-Allah taala maka kita jadi orang yang bertuahlah, insya-Allah taala. Kita orang yang Allah Taala bagi manusia ni, bagi arifin orang dekat dengan Allah Taala ni tiga peringkat. Yang pertama, orang ibadat dengan Allah setakut-takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengejar Allah Taala dengan ibadat takut dengan Allah Taala, seperti dia hamba ataupun anak kuali takut kepada bos, dia tuai yang dikerja. Seperti mana murid takut pada guru, dia takut pada guru, maka taatlah kepada tok guru. Tu orang yang takut. Yang pertama, orang ibadat Allah Taala tu sentiasa takut dengan azab Allah Taala. Ngapa hakikat yang sebenar gapo selepas kita mati alam kubur. Selepas alam kubur pada mahsyar, orang sepada Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad ratusan juta-juta ribu berhimpun pada mahsyar. Jikalau amalan kita kurang, gapo dia yang kena bawa kita selamatkan kita? Mereka dengan amal yang soleh. Orang takut arifin dengan Allah SWT, sentiasa takut kepada Allah SWT. Lebih Ramadan dia takut Allah Taala, banyaklah mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, dia orang ibadat untuk kerana dia dapat hadiah pada Allah Taala ialah jannah. Dia ibadat tu nampak dia istimewa yang Allah Taala bagi kepada orang yang beriman. Jikalau mereka itu bertaat kepada Allah Taala dengan mengerjakan segala perintah Allah Taala, maka satu hari dapat jannah. Mereka ini dia seperti dia bagi sebagai orang yang taat kepada Allah Taala ni nampak kelebihan-kelebihan. Yang ketiga pula, orang yang peringkat yang tinggi sekali ialah orang ibadat dengan Allah Subhanahu Taala, kasih pada Allah Subhanahu Taala. Masa ibadat rindu kepada Allah Subhanahu Taala, masa taat kepada Allah Taala, baca Al-Quran, mengalirkan air mata sebab rindu kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan dengan ketakutan, dengan rindu kepada Allah. Sebab nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kita berbagai nikmat. Seperti Allah Taala bagi minum air, alhamdulillah. Kasihan Allah SWT, Allah Ta'ala bagi nikmat kita Islam, alhamdulillah. Rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebagai anak bagi hadiah kepada ibu, rindunya, maka ibu ni sangat-sangat gembira kepada anak bagi hadiah kepada ibu. Ni makna kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita usahakan diri kita ni sebagai kita ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kita ni rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak yang sebenarnya Allah Taala yang bagikan kita kekuatan, kita ni mari sembahyang solat dengan berjemaah, mari kita dapat solatkan tarawih. Alhamdulillah, ini dah satu hikmat yang Allah Ta'ala bagi kasihnya kepada hamba-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita pada Ramadan Al-Mubarak ni, semoga kita bersamalah beribadat dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab masa hari ini 22, lebih kurang 7 hari lagi maka Lailatul Qadar akan tinggal kita. Maka kerugian dah kalau kita tak dapat apanya kita hawanya, mari di nadia ni sia-sia je. Satu dah daripada kitab Minhajul Abidin, saya ingat yang Tuan Guru bagi daripada Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dia bagi tahu katanya kita jadi sebagai insan hamba Allah SWT, apa maksud yang datang pada dunia ini?
Malaikat kitanya berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat yang terakhir, walaupun kita ni sebagai umat hamba, orang yang kaya, yang ada peringkat, orang dewasa, anak muda lelaki, maka yang hari yang bagi satu yang istimewa atau ujian, dia siapa dia nak dapat cemerlang ataupun nasib baik, masanya roh halqum nak tubik kepada badan kita. Sesaat itulah yang takut sekali wahai orang alim, dia arifin, orang takut pada Allah Ta'ala, orang alim untuk guru, orang biasa, orang yang ada peringkat. Maka hari ketika roh nak keluar daripada halqum, masa itulah mari ujian, berbagai ujian. Maka malaikat dengan amalan soleh dapat rahmat kita mari, dapat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka sesiapa dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Ni lah yang ini bertuah. Kalaulah kita main atas muka bumi ni, atas dunia ni, tetapinya akhir kalam kita tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka kita sesia ya. Allah Ta'ala ni hantar atas muka bumi ni sesia jadi manusia. Baiklah jadi hayawan, baiklah jadi binatang. Sebab binatang tak bila mati tak disoal oleh Allah Ta'ala. Tapi orang yang beriman atau orang ihsan, maka dimati disoal oleh Ta'ala. Ni ya, kita nak buat macam mana kita ni nak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Dunia kita tahu berlaku, kita rasa berlaku dunia, makan, minum, tidur, rumah, kereta, semua dengan Allah Ta'ala bagi segala-segala nikmat. Tetapi yang terakhirnya kita nak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Inilah poin pertama yang kita atas muka bumi ini, macam mana kita nak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Dari inilah kita akan latihkan diri kita, usaha dan lagi. Setiap hari kita buat istiqamahkan zikrillah kita, tahlil kita. Maka satu hari insya-Allah dengan pertolongan Allah Ta'ala janji jika hamba buat baik, insya-Allah Allah balas baik. Dari inilah kita usahakan diri kita, insya-Allah. Kita semua ni umur dah banyak, saya pun umur dah banyak dah. Ayah-ayah pun muda pada saya. Ayah-ayah muda pada saya. Dan insya-Allah Allah Ta'ala bagi lagi kekuatan kita. Insya-Allah kita mari dan surau dan kita mengaji taklim dan dengar tok guru ceramah agama. Hari itulah kita dapat ada kekuatan kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Sekadar saya bagi satu wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi diri saya sendiri, semoga Allah Ta'ala bagi saya adalah kekuatan untuk saya nak mendirikan pada Lailatul Qadar beberapa malam yang ada ni. Dan ayah-ayah ibu-ibu pun samalah. Semoga cakapan saya ni adalah bil hikmah, bagi rahmat bagi ayah semua, dapat beramal dengan amalan yang saya cakap. Sebagai kita nak tadi kata kita beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Taala, kita dapat beramal dengan mudah insya-Allah Taala. Tak lainkan ayah-ayah ibu-ibu yang saya ni datang di sini, tak lainkan kerana Allah, kerana agama Allah Subhanahu Taala. Berlama masa lebih kurang 6 kali dah lebih kurang. Tahun lepas tak sempat nak mari, banyak urusan-urusan di pondok. Kebetulan tahun lepas banjir di pondok. Jadi alhamdulillah lah, dah hari ni saya dah ada pelajar-pelajar lebih kurang 40 orang daripada anak yatim fakir miskin. Dan telah maklum tempat saya ni di Naratiwan. Saya nama Haji Ikhwan bin Haji Ghazali. Berasal dulu tali dakwah daripada Kuala Besut, Kampung Hajo, Toki sajalah. Ayah bagi ayah asal orang dulu dah dimari-mari. Dan hari ini dan insya-Allah Allah Ta'ala bagi sikit sebanyak yang kita ada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai amanah kita nak beramal dengan ilmu, maka kita mengajarlah yang kita ada sikit sebanyak ilmu, semoga dapat manfaat. Dan saya lah ada adik-adik dok usaha sekarang ni, dan alhamdulillah sekarang saya bawa banner. Kali ini ada banner tak kereta, tak ada masa nak buka. Jadi kalau tengok tu dan bolehlah boleh tengoklah banner yang saya bawa, yang gambar-gambar tengok yang saya duk suruh tu. Sekarang ni duk buatlah surau, alhamdulillah boleh guna, dan kita buat tarawih. Dan ahli kampung pun dapat hasil daripada kita cari infak daripada ahli jemaah. Mana yang saya pergi setahun sekali, maka infak ni dapat manfaat bagi hamba ataupun ada saudara di pada Naratiwan dapat berjemaah solat tarawih.
ramai lah lebih kurang 1 orang lebih kurang dia duduk solat tarawih sekali dengan lelaki dan perempuan, dan pelajar ada imam tarawih di madrasah. Jadi saya hari ni banyaklah berurusan dalam pondok ni. Apabila tubuh pondok ni, maka satunya kita tanggung sebagai undang-undang kerajaan ni kena adalah bagi lulusan kerajaan. Sekarang ni saya ni tak ada lulusan kerajaan sebab tak cukup perkara-perkara yang diatur oleh kerajaan. Yang pertama, kena ada pagar. Ada pagar. Saya ada kawasan sekar. Dah buat ada pagar tu depan tu lebih 200 meter. Habis dah dekat 10,000, 1,000 bak tu depan tu. Tapi nak keliling semua tu kena ikuti, kena ada garisan dia lah dia bagi aturan. Yang kedua, kena ada asrama tempat budak tidur. Yang ketiga adalah musalla, alhamdulillah. Lepas tu perkara banyak perkara lah yang di bangunan-bangunan mata'am, bilik air diatur oleh kerajaan. Dan hari inilah saya terpaksa mari cari rezeki kepada ayah-ayah, ibu-ibu di sini. Semoga dapat kita berkongsi lah amalan jariah ini. Apabila kita bagi jariah satu ringgit dah, maka Allah Ta'ala nak bagi 100 hasanah pada Ramadan ni. Dan jariah inilah sebagai harta yang sebenar. Hak kita dah milik 100,000, 200,000 dalam bank, itulah nama kita, di milik kita. Tetapi apabila fa'idha ja'a ajaluhum liyastakhiruna sa'atan kullu nafsin za'iqatul maut. Apabila hamba merasai mati itu merasai mati, maka habislah harta yang kita duk rasa tu. Kalau ada sana di Thailand tu ada harta tanah, sana banyak milik tanah. Duit tak ada, banyak milik tanah, kumpul-kumpul. Tapi apabila tinggal tu boleh ke anak, tak ada yang nak infak. Kalau anak yang soleh, sentiasa dia berdoa, sedekah tu, maka tampak juga habuan kepada ayah. Letih penat dia waktu pun. Kalaulah anak tak ada ilmu agama, maka duit harta tu sia-sia, tak ada apa dia. Jadi ni kalau kita nak buatlah. Semasa Allah Ta'ala bagi nyawa lagi, bagi masa, kita buat yang puas hati. Sepertinya mana dan supaya Ustaz mai musafir ni lupa satu benda, dan lupa headset. Ada dah headset. Contohnya nak beli tak ada duit. Musafir mana ada duit. Duk minta tolong. Akhirat macam itulah. Kalau kita mati, duk tunggu apa dia. Kalau kita buat amalan yang soleh, sedekah, baca Al-Quran, ibadat, selawat Allah Rabbi, tak kena menunggu-menunggu, lepas dengan selamat. Seperti kita mati, bangun tidur, reno nanti sampai yaumul qiyamah Allah Ta'ala nak bangkit. Ni kalau kita tak ada ibadat banyak dan dosa, maka Allah Ta'ala soal dari kubur, belum kita nak sampai pada masyarakat lagi. Ada ginilah kita buat sedekah ni, insya-Allah. Sebab sedekah ni adik-adik yang ada yang saya dok bela ni, semua tu dia dok mengajar Al-Quran, hidup amalan sunat, sunat Isra' duha, baca Al-Quran, solat sembahyang 5 waktu, sunat tahajud dan witir dan sebagainya. Maka jariah ni yang mengalir kita pada hari akhirat nanti. Dan insya-Allah saya jemputlah pada ayah-ayah yang di kampung belian ni, nama-nama belian ni molek harganya. Saya masuk di kampung ni sambil tengoklah belian tu lah saya sangat sukanya. Dan dengan promosi kita ni nak tahu dia tahu dah kenal. Tapi saja pula promosi di sana tempat saya sekali, dan ahli jemaah di sana. Kalau cari Buddha boleh saya cari. Gurau nak promosi dah. Mama je mari, mama je minta maaf. Saya gurau. Jadi tahun lepas tu alhamdulillah satu rombongan daripada Bunga Raya pergi pak saya satu buah bas. Saya tak sangka juga sebab saya pergi macam ni lah. Supaya ni nak mari tiap-tiap tahun nak mari kata, ustaz nak pergi tempat ustaz. Mari alhamdulillah. Ustaz sangat gembira marilah. Tak apalah ustaz nak buat. Hari tu kebetulan hari buah musim buah tapi terakhir dah. Tak silap saya bulan 9 dah. Bulan 9 dulu dia dah habis dah. Ada rambutan dengan dokong. Gue sampai mata saya dah pokok dokong. Makan dokong tak tahulah. Makan dokong yang sebelum nak makan nasi itu puas hati dokong. Dokong banyak sana. Dan dia pun ada, insya-Allah saya jemput belah ayah-ayah ni. Dan kalau lah pergilah tempat saya, dan saya insya-Allah tahu berapa orang nak pergi 10 orang, 20 orang, saya akan sediakan nasi insya-Allah. Dan kita buat silaturahmi di antara muslimin, muslimat. Semoga di akhirat nanti kita duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawa innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita ayat tu semoga Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman, orang yang berjaya insya-Allah.
Dan sekadar inilah silap saya harap maaf. Semoga kita dapat teruskan ibadat kita pada Ramadan ini dengan kita dan menunaikan segala perintah Allah kita larangannya. Semoga Allah Ta'ala hari nanti kita bersama di jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silap salah saya harap maaf. Dan saya berada di sini sampai pagi besok. Dan kemungkinan kita semua hari ni tak ada siapa dia buat PT. Seperti biasalah, pagi besok tu bahasa dia ingat insya-Allah pada keadaan ayah kita, saya ada satu resip tu sampai dia buat arwah tahlil tu, tulislah nama dan insya-Allah saya balik di madrasah, saya akan buat yang pada malam Jumaat. Setiap malam Jumaat saya solat hajat dan buat tahlil untuk arwah-arwahnya siapa yang nak buat tahlil tu insya-Allah. Semoga dalih laku baik kepada Allah Subhanahu Taala dan yang tak ada tu pada kelemahan saya sendiri. Qadanilah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrinal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.